Hai, welcome to my channel. So, kali ni adalah trip 2 hari 1 malam Pinky Travel daripada sekolah aku lah. Sebenarnya kita orang ada kelab guru, okay, dan ini adalah program pertama kami. Kami nak pergi ke Kuala Lumpur tapi guna ETS. So ini pengalaman pertama aku. Dan pada awalnya macam tak semangat sebab kita tak suka. Kita suka naik cater, tapi kita pergi juga dengan kakak ni. Tapi sangat best and awesome. So aku tak akan mute any sound from this video sebab aku rasa kenangan sangat. Okay, so enjoy. Okay, pertama sekali macam biasalah akak-akak kan. Memanglah makan is a must. Kita orang bergerak daripada sekolah pukul 11 pagi sampai sana pukul 12. Memang lapar. Okay, kemudian kita naik ETS adalah tepat jam 1. So dalam 1 jam macam tu lah kita tunggu. Ni kita orang dah naik ke ETS daripada Kulai. So ini train yang kita ambil dalam RM89. Pergi balik pun RM89. Dia punya train dia kita just naik dekat atas tu. Lepas tu dia punya tiket tu boleh simpan lah dekat impon pun boleh, bawa hard copy pun boleh. So time ni aku dapat seat tepi tingkat, thanks to Kak Zila sebab bagi peluang pada I. And kat sini pun ada macam pramugara, ada cafe and so on. And time ni Kak Daya duk sibuk lah, dia jadi pengarah video pula. Dia kata, Nah, jangan tidur, record every station. Berhenti dekat mana? Tapi aku berjaya sampai keluar je. Lepas daripada tu aku dah hilang daripada radar. Semua hilang daripada radar. Terus ke langit sebab kita dah gantuk. Tapi kakak ni ramai lah yang tak tidur. Sebabnya a side tour. Okay, so enjoy. Tak lama lepas tu kita orang pun sampailah dalam 4 jam lebih macam tu. 4 jam lebih macam tu kita sampai ke KL Central. Kemudian kita check in dulu di hotel NB Central. Lepas tu baru kita orang keluar nak kejar makan Damaskus. Sekarang kita nak pergi mana? Damaskus. Let's go. Sangat. Aku tak pernah terfikir dulu waktu aku masuk sekolah, akak-akak ni punyalah muka bengkak garang semua kan. Tapi last kami bersama-sama berpimpin tangan menyeberang jalan naik ETS. They are so sweet. Okay, so enjoy the moment. Waktu ni aku lantak lah kalau orang nak kata perak ke, sambil seberang nak record. Tapi all of this is moment guys. So aku memang nak record. And Kak Fatah, thanks to Kak Fatah, Kak Niza, Kak Zaiti, Kak Nurul, sebab beraturkan Damaskus ni untuk kita orang makan kat dalam. Dan diorang suruh kita orang pergi jalan-jalan kat baby sementara. Diorang beratur dalam tak sampai sejam pun, alhamdulillah dapat makan masuk dalam. So ni dah dia, kita orang masuk ke Damaskus. So ni pertama kali tau aku makan kat dalam Damaskus. Tapi aku rasa ada tips lah. Kalau korang nak order dengan kawan-kawan korang, nasi Arab tu memang boleh share. So make sure kau order berbagai menu. Macam kita orang macam pecah tau. So 6 orang ni kita orang order menu-menu yang kita orang memang teringin nak makan. So memang banyak lah. Antaranya ni teh tarik, and banyak lagi lah. Dan banyak lagi makanan. Nanti aku akan letak dekat sini gambar semua makanan yang kita makan.
Okay, meh aku rate. Okay, yang ini jatuh nombor 2. Pancake coklat sedap gila. Yang ni lamb shank jatuh nombor 1. Ayam nombor 3. This one sebab aku tak minat cheese sangat, so nombor 4. And this one nombor 5. And teh ni kalau korang minat herba, dia jatuh nombor last lah, sebab tak minat herba sangat. Yang ini boleh, sedap juga. Tapi aku pernah rasa dia sedap macam tu lah. Tapi apa yang aku boleh kata, harga dia sangat murah, cuma servis dia agak mahal. So tadi Kak Zeti bayarkan dulu lah. Tapi total kita orang makan, total duit hangus 6 orang makan sebanyak itu menunya. Satu kepala dalam RM60 sahaja. Berbaloi guys, kau banyak dapat makan. Macam-macam menu kita dapat makan. And kalau korang order jus dekat sini, sumpah sedap gila. RM15 kot satu jus tu. Tapi aku tak sempat ambil gambar, sebab time ni kita orang baru betul-betul makan daripada siang. So memang best gila lah. Kalau nak repeat pun, aku akan ajak orang yang suka makan nasi Arab. Sebab orang yang suka makan nasi Arab memang akan enjoy dengan harga macam tu. Okay, lepas daripada tu, kita orang jalan-jalan ke Bukit Bintang. And aku tak sangka akak-akak ni, lagi-lagi Kak Zeti and the gang, ni semua geng aku malam tu lah. Okay, kita orang pergi mengejar basking guys kat Bukit Bintang. Memang syok. So enjoy the moment. Time ni kan, akak-akak tu kata, kalau lagu sedap kita berhenti, So memang ni semua lagu-lagu zaman dia, which is zaman aku juga. Walaupun bukan zaman aku, tapi aku suka lagu ni kan. Kita orang nyanyi sama-sama. Dah lah sampai pakai baju pink sama-sama pula tu. Tapi kita tak peduli time tu, sebab kita just nak enjoy the moment. So lepas daripada tu, kita orang try lah nak pergi Masjid India, nak tengok basking kat Masjid India. Tapi sayangnya, disebabkan aku telah menyesatkan akak-akak ni, dan akhirnya kami pulang naik Grab. Semenjak daripada tu, diorang tak percaya aku dan aku dibahan. Dan diorang cakap selama 10 tahun aku akan bahan kau naik. Morning. So sekarang kita dah nak balik. Tapi kita nak pergi jalan dulu. Kita nak pergi Pasar Seni, tapi kita nak pergi letak beg kita. Okay, let's go. Esoknya kami pun bergerak KL Central. Kita check out awal pukul 9 tu, kita check out. Lepas tu kita letak beg dekat locker. Okay, and then kita orang terus bergerak naik train, naik LRT lah. Kita terus pergi ke Pasar Seni. Dekat Pasar Seni pun ada program pula tadi. Pesta buku lebih kurang macam tu lah. Jadi kita just nak enjoy the moment lah. So tengoklah tu. Okay, so lepas daripada Pasar Seni, kita orang pun naik LRT pergi ke Masjid Jami. Dan of course shopping guys. So time tu memang aku dah tak record dah, sebab memang tak larat. Kita shopping sampailah kita balik semula. Kita balik ke Keluang pula. Kita balik naik LRT dalam pukul 9-10 minit malam macam tu. Saya sampai sana dah pukul 1 pagi. So apa yang aku nak cakap, best sangat trip kali ni. Terima kasih akak-akak menerima Nat seadanya. Minta maaf salah silap sepanjang trip ini. Okay, so jom kita pergi lagi trip lagi lain kali. Okay, bye. Assalamualaikum. Cakap something lah. Terima kasih untuk perjalanan KL yang best, yang awesome. Thank you KJK. Sama aja nih kau mama.